Platform permainan atas talian Roblox didakwa semakin mengancam pemikiran dan perilaku anak muda. Seorang pemerhati menegaskan kerajaan Malaysia tidak boleh berdiam diri dan perlu segera mengharamkan platform permainan Roblox seperti yang dilakukan oleh Iraq. Pemerhati menekankan permainan tersebut langsung tidak membawa manfaat, malah didakwa menggalakkan unsur tidak bermoral, penipuan serta pengaruh buruk terhadap anak-anak. Pemerhati turut menggesa mana-mana menteri atau wakil rakyat mencadangkan Roblox diharamkan agar isu ini diambil perhatian serius, khususnya Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil. Ia demi melindungi kebajikan anak-anak dan keselamatan pengguna muda di Malaysia. Menurut pemerhati, Roblox langsung tidak memberi manfaat pendidikan dan hanya menjadi medium untuk menipu serta merompak ibu bapa melalui anak-anak mereka. Pemerhati juga mendakwa kandungan dalam permainan itu sering merepek dan tidak sesuai untuk kanak-kanak yang masih muda dan mudah terpengaruh. Dalam pada itu, pemerhati berkata ibu bapa tidak boleh terus alpa, sebaliknya wajar bertindak tegas mengawal anak-anak agar tidak terjebak dengan permainan seperti Roblox yang boleh merosakkan minda dan menghakis nilai perilaku murni mereka.